Okay guys, kita dah buka dah. Okay, inilah barang yang rosak tu. Kalau ikutkan dia tak ada rosak mana pun. Dia masih boleh pakai lagi. Yang rosak dia terbakar adalah sebab wire ni je. Ni. Wire ni terbakar. So dia lepas terbakar, dia tertouch dekat ni, dekat coil ni. Ni dah putus-putus dah. Ni lah, itu terbakar. Nampak ah, ni kerak-kerak ni yang terbakar tu. Jadi saya tak boleh zoom. Blur lah. Nampak. Dia sepatutnya dia membaluti lah ni benda alam ni. Tapi tak apalah. So kalau ikutkan coil lama dia ni boleh pakai lagi. Tak perlu buang. Cuma kalau nak pakai balik nanti kita just potong ni balik. Dan potong ni balik. Ikat balik lah. Kalau nak pakai lah. Tapi sekarang kita dah ada yang baru, kita pakai baru one set terus lah. Jadi nak ke balik. Dia cedera. Okay, itulah info untuk setakat ni. Bye.